Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel bersama saya Najah dan abang saya. So, hari ni kami berdua nak makan telur puyuh masak merah dengan nasi biryani. Dan macam biasalah kita ada ulam-ulaman juga. So, kepada yang baru masuk tengah video ni, jangan lupa untuk like, subscribe, komen, turn on notification supaya korang tak terlepas video yang Najah upload tanpa melengahkan masa. Jomlah kita mula, bismillah. Amin. Sekarang ni raya kedua tau Najah buat video. Sebab semalam waktu Najah pergi beraya dekat rumah nenek Najah, nenek Najah ada masak apa ni, telur puyuh masak merah. Najah makan lah. Lepas tu Najah rasa macam tak puas hati, tak cukup sebab ramai sangat orang datang kat rumah nenek Najah makan sambal puyuh pula, puyuh masak merah ni sebab sedap sangat. So pada raya kedua ni Najah pun minta dekat mak Najah lah suruh buatkan sebab Najah memang tak puas hati makan dekat rumah nenek Najah tak cukup. So pada video kali ni kita makanlah telur puyuh masak merah. Dan selamat hari raya Aidilfitri tau. Maaf zahir dan batin. Najah minta maaf kalau Najah ada buat salah silap ke dekat video Najah tau. Kosong-kosong ya. So jomlah kita mula rasa. Najah tak sabar sangat nak rasa sebab bau dia tu sangatlah menyelerakan. Abang Najah dia dah makan dulu dah. Dah menikmati dulu dah. Jomlah kita rasa. Macam mana rasa dia habis tak? Rasa dia memang sedap lagi-lagi dengan nasi biryani ni. Ush. Jomlah kita rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni korang. Bila gigit dia punya telur puyuh tu, kep bunyi macam tu. Sebab dia punya apa ni, telur putih ni ketat. Korang sedapnya. Dia tak pedas sangat, dia macam manis-manis macam tu. Lepas tu pedas-pedas manja. Sedap. Sumpah korang memang sedap gila. Wah, mantap lah menu kali ni. Memang nikmat gila korang.
Sedap sangat sampai tercekik. Sedap kan? Memang sedap gila. Lagi-lagi makan dengan timun. Rasa dia ngam. Najwa rasa Najwa tak boleh habiskan tak korang sebab nanti nak pergi beraya kat rumah orang lagi, makan lagi. So kena simpan perut jugalah. Memang kenyang gila, sedap sangat-sangat menu kali ni. Memang mantap sangat menu kali ni. Tahu korang, Najwa bagi markah 10/10. Kalau mu? Sama juga 10/10. Memang sedap, rasa dia manis apa semua memang ngam lah. Alhamdulillah guys, Najwa dah kenyang. Dah kenyang? Dah. So, sampai di sini sahaja video kita kali ni. Kita jumpa di next video. Bye bye. Assalamualaikum. Sarang heo.